Dia dah pecah lah, dia dah crack. So bila dia dah ada kesan crack ni, lalu jalan tak rata ke ataupun bonggol ke apa, dia ada bunyi. Assalamualaikum. Hari ni kami ada sebiji kereta Honda City. Okay, datang dengan masalah. Dia kata dekat bahagian belakang ni ada bunyi. Bunyi macam mana, lepas naik bonggol ke ataupun jalan tak rata, ada bunyi macam benda longgar. Ataupun macam benda getah lah. So bila kami check, owner dah tukar exhaust belakang yang baru. So masalah dia punca daripada punya axle ni. Tapi bukan dekat besi ni kan, dekat ada punya getah bush ni. Betul dekat sini ada nampak tak ada crack situ? Nampak? Okey, bush ni dia dah pecah lah, dia dah crack. So bila dia dah ada kesan crack ni, lalu jalan tak rata ke ataupun bonggol ke apa, dia ada bunyi. Sebab ni duduknya dekat bahagian-bahagian belakang. Dia bersambung dengan absorber sekali lah. So dah cerita masalah ni, kita akan tukar bush ni yang baru, kita akan pump dekat foundry lah. Sebab macam ni kita kena dekat foundry, kita kena pump. So siapa-siapa ada masalah macam ni, kena buat checking dulu lah, kena check apa masalah yang ada. So siapa nak check masalah macam ni, boleh cari kami dekat Retail Fizi.